Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Selamat sihat semuanya. Selamat kalau tak sihat makan ubat. So hari ni aku nak buat hias aku punya clear casing. So sebabnya kenapa aku nak hias, sebab nak bagi cantik lah. Bukannya ada sebab apa pun. Sebab aku punya casing kan kosong je kan. Dia macam tak apa-apa. Sebenarnya baru beli tau, tapi dia dah banyak calar. Tapi tak apalah sebab dia tak nampak sangat pun. Aku nak hias aku punya casing ni. Aku nak letak stiker lah. Nak letak stiker sini. So stiker dia adalah, tada, ni stiker dia. Stiker dia warna hijau sebab iPhone aku pun warna hijau. Yang sage green iPhone 17 tu kan, warna hijau. By the way, sebenarnya aku nak pilih colour. Bukan colour, sebenarnya aku nak pilih corak-corak yang macam handsome sikit tau. Nampak yang macam hijau lain sikit lah. Tapi sebab mesti DIY yang aku pergi tu tak ada. Aku dah pergi 3 tempat, Niso, kedai Eko RM2.60 tu, dengan Mr. DIY. 2 tempat tu tak ada. Yang last paling ada ni je, Mr. DIY. Mr. DIY lah pilihan yang paling bagi aku cantik jugalah. Cuma macam dia macam sedikit corak dia macam sedikit kewanitaan dia macam geli-geli sikit lah, macam perempuan tapi tak apalah. Harga dia dalam RM6.60 ataupun RM6.90. Dia antara dua tu lah. Sebab aku confuse dia punya nombor tadi. Bukan confuse, sebab aku tak ingat, resit dia hilang. Nantilah aku pasang kat rumah. Sekarang ni aku dekat pekan, aku dekat luar. So aku nak balik dulu, and dia baru kita pasang. So ni lah iPhone aku, warna sage green, hijau je kan, kosong, clear. Casing ni pun kosong je. Sebab tu lah aku nak letak something lah, nak bagi casing aku cantik. Bye. Cek 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 cek, itulah bunyi cicak. Cek 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 cek, maka jawab ibu cicak. Bunyi cok cek cok cek, puak cicak galak. Kena beringat sikit, lepas-lepas cicak berak. Shoo. 不想当作很虚假，但是跟男子的日子跳起跑下，我也爱你，我也如今我。I'm a beautiful girl, 난 beautiful girl. 미모는 나의 무기. I'm a beautiful girl, 난 beautiful.